Maknanya, sesiapa yang makan di kedai Pak Munawir tu tadi, berkemungkinan besar. Berkemungkinan apa pula, Husin? Teman pun makan kat warung Pak Munawir tadi. Kemungkinan mereka semua akan terima padah yang sama. 6 rempah bersaudara, kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh, biji ketumbar dan cili kering. Hanya yang benar-benar terbaik dari ladang saja yang dipilih dan disediakan rapi. 6 bersaudara disatukan, akhirnya bersama. Disiramkan pula air perahan 5 sebagai penambah rasa. Digiling bersama menjadi rempah yang sempurna. Pernahkah kalian mendengar seseorang bertutur menggunakan dialek Kedah, Kelantan ataupun Sabah, lalu secara spontan membuat tanggapan tertentu terhadap individu tersebut? Ya, sebenarnya gaya pertuturan seseorang boleh memberikan kesan yang besar terhadap cara mereka menilai dan melihat identiti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Safia Alisha binti Syaiful Rizwan, nombor matriks 2314164 akan mengupas satu tajuk iaitu bahasa dan identiti dengan menumpukan kepada 2 persoalan utama. Yang pertama, bagaimanakah bahasa mempengaruhi pembentukan identiti individu dalam masyarakat? Dan yang kedua, apakah kesan bahasa yang digunakan terhadap persepsi orang lain terhadap individu tersebut? Baiklah, pertama, bahasa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan identiti individu dalam sesuatu masyarakat. Bahasa bukan sekadar alat untuk berkomunikasi, malah bahasa juga cerminan budaya, warisan dan nilai sesebuah masyarakat itu. Misalnya, dalam budaya Melayu, penggunaan pantun, peribahasa dan ungkapan halus mencerminkan nilai kesantunan dan kebijaksanaan yang diwarisi sejak dahulu kala lagi. Begitu juga dengan bahasa-bahasa etnik lain seperti bahasa Iban, Tamil dan Mandarin yang masing-masing membawa nilai dan cara berfikir sendiri. Selain itu, bahasa juga membentuk cara individu berfikir dan bertingkah laku. Sebagai contoh, individu yang dibesarkan dalam persekitaran yang menekankan kesantunan berbahasa biasanya lebih cenderung bersikap hormat dan tertib terhadap persekitarannya. Izma dah boleh start kerja hari ni apa? Izma tinggal dengan Abang An ke? Take you Encik Ashrafi. Is. Seperti yang dapat kita lihat dalam klip video sebentar tadi, penggunaan kata sapaan encik digunakan oleh watak wanita tersebut untuk berkomunikasi dengan majikannya. Seterusnya, wanita ini juga mengucapkan terima kasih dengan sopan dan santun kepada majikannya kerana telah menerimanya sebagai pekerja baru di tempat itu. Kita dapat juga lihat ketiga-tiga karakter dalam video tersebut menggunakan intonasi dan nada yang lembut dan sopan. Hal ini telah menunjukkan identiti mereka bahawasanya mereka dibesarkan dalam persekitaran yang baik dan mengamalkan kesantunan dalam berbahasa. Sebaliknya, individu yang terbiasa dengan bahasa yang kasar dan sarkastik mungkin menunjukkan tingkah laku yang lebih agresif atau kurangnya empati. Misalnya dalam video ini. Nak gadah harta ke? Ash, bagi aku main sikit Tengok appearance you sekarang. Tak selalu langsung. Ni ke namanya perubahan? Ke you dah tukar personality jadi lebih bersini ke? You nak cakap SK ke apa ni? I tak cakap. You yang tunjuk. Dalam klip video ini pula, ada menunjukkan watak wanita ini menggunakan soalan yang berbentuk sarkastik, iaitu ni ke namanya perubahan kepada lelaki tersebut. Kemudian, wanita ini juga telah mengeluarkan satu kenyataan yang menghina pemakaian lelaki tersebut. Dalam klip video ini juga, kita dapat lihat intonasi dan nada yang kasar yang disertakan dengan mimik muka yang menjengkelkan dapat menggambarkan identiti negatif watak wanita tersebut. Hal ini
dapat mewujudkan satu prasangka bahawa wanita ini sama ada dibesarkan dalam persekitaran yang kurang baik atau sebaliknya. Seterusnya, bahasa juga merupakan asas kepada identiti kumpulan sosial. Penggunaan dialek, slangar atau gaya bahasa tertentu dapat membentuk rasa kebersamaan dalam kalangan ahli kumpulan yang sama. Sebagai contoh, para pelajar universiti mungkin menggunakan istilah seperti burnout, crash ataupun stay up yang hanya difahami oleh komuniti mereka sahaja. Misalnya dalam video seperti ini. Membuat popiah yang bagus, bahan-bahan halus disagat halus. Kemudian dicelur, tapi jangan sampai melecur. Bahan-bahan tadi dikulung untuk menjadi satu. Dan akhirnya, bawang putih, halia dan cili digiling dengan berhati-hati. Dalam klip video itu pula, ada menunjukkan penggunaan beberapa perkataan laras bahasa dalam bidang masakan seperti sagat, celur dan giling. Bagi individu yang tidak terlibat dalam bidang ini, mereka berkemungkinan menterjemahkan perkataan-perkataan itu kepada perbuatan yang lain. Maka, jelaslah penggunaan bahasa dalam sesuatu bidang yang sama ini dapat menyatu padukan kumpulan sosial tersebut. Baiklah, beralih pula kepada isi kita yang kedua, iaitu bahasa yang digunakan memberikan kesan terhadap persepsi pada orang lain terhadap individu tersebut. Realitinya, cara seseorang bertutur mampu membentuk tanggapan awal atau first impression terhadap perwatakan, latar belakang dan kebolehan individu tersebut. Individu yang bertutur dengan fasih dan teratur seringkali dianggap sebagai orang yang berilmu dan berpendidikan. Sebaliknya, mereka yang menggunakan bahasa pasar atau gaya bahasa yang santai kadang-kala dianggap kurang serius walaupun persepsi itu tidak semestinya tepat. Namun begitu, hal ini juga telah membuka ruang kepada stereotip dan diskriminasi bahasa. Seseorang yang menggunakan dialek Sabah, Sarawak ataupun bahasa yang dianggap kampung kadang-kala dipandang rendah atau tidak diberi layanan sewajarnya dalam konteks profesional walaupun mereka sebenarnya memiliki kepakaran dan pengetahuan yang tinggi. Dalam dunia digital pula, kita sering melihat pengguna media sosial menilai seseorang hanya berdasarkan cara mereka bertutur atau menulis komen. Misalnya, dalam tangkap layar yang saya kemukakan di sini, kesemua ini membuktikan bahawa bahasa bukan sahaja mencerminkan identiti tetapi juga menjadi faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang diterima atau dinilai dalam masyarakat tersebut. Sebagai rumusan, bahasa dan identiti merupakan dua unsur yang saling berkait rapat. Bahasa bukan sahaja membentuk cara kita berfikir dan bertindak, malah menjadi simbol warisan dan latar budaya kita. Namun, penting juga untuk kita sedar bahawa setiap individu membawa latar yang berbeza dan perbezaan ini seharusnya diraikan, bukannya dijadikan asas penilaian negatif kepada orang lain. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang majmuk perlu mengamalkan toleransi dalam berbahasa, menghargai kepelbagaian dan melihat bahasa sebagai jambatan yang menghubungkan, bukan tembok pemisah antara kita. Baiklah hadirin, saya akhiri pembentangan saya pada hari ini dengan satu petikan. Bahasa bukan sekadar komunikasi, tetapi ia merupakan identiti. Sekian sahaja pembentangan saya. Semoga pembentangan ini memberikan sedikit sebanyak kesedaran tentang peranan penting bahasa dalam membentuk identiti dan hubungan sosial. Terima kasih.